Aku sebenarnya nak apa? Aku nak jadi apa? Kan? Jadi dia macam tercari-cari lagi kan. Baik. Jadi dalam pada tu, bila saya jumpa diorang, baru saya perasan lah, kejayaan tu mula start datang bila kali pertama saya jumpa mak saya salam dia, saya cium tangan. Saya rasa sangat ini kunci syurga ni. Terkejut bos, maksudnya bila tahu yang bos ni adalah anak angkat. Terkejut lah. Sebab apa yang membuatkan saya terkejut? Sebab bila ibu yang saya anggap memang ibu saya, kan, saya panggil mak pun, bila dia meninggal, masa dia nak hembus, masa dia dah tak ada tu, masa kita nak ke bumi kan tu, memang dia akan panggil waris. Bapak tu kira bapak tiri saya lah. Dia bukan Muhammad Yusof. So maknanya mak angkat saya berkahwin lain. Tu kira bapak tiri angkat. Kalau bapak tiri laki mak kita lain. Lain. Itu lelucuan. Jadi bila saya nak cium tu, ada bersuara kat dalam ramai-ramai orang tu. Tak boleh dia kak. Alamak. Oh, terkejut Jadi kita kematian mak ni satu benda yang terkejut. Umur berapa bos time tu? 21. Okay. Jadi bila dia macam dalam mimpi lah, bila orang cakap tak boleh. Cakap tak boleh ni. Ini